Oh, belum apa-apa dah sangkut. Teruk betul lah budak-budak ni. Hai. Assalamualaikum, selamat kembali ke dalam channel Mat Faris. Untuk hari ni punya program, kami akan ke Denai Kabus, Great Perak. Kami akan ride lebih kurang dalam 10 orang geng-geng office aku. Okay, yang ni Nizamuddin. Ini first ride dia dengan kami ya. Yang ini bos kami, Cik Azrim. Daripada Kelantan, Cik Azrim. Okay. Terbaik. Cuaca Cik Azrin ikut ni start dengan hujan dulu. Walaupun cuaca dah bagi ni hujan, tapi semangat. Semangat kita nak pergi tu, insyaAllah selamat. Okey, semua dah sampai dah. Sekarang ni dah pukul 8. Kita akan bergerak ke Gurun dulu. Kita akan singgah ke Gurun untuk isi minyak dan kita akan breakfast dekat sana pagi ni. Okey, kita jumpa lagi. Sekarang dah pukul 9.30 kami dah sampai dekat Jeneang. So sekarang ni kami akan breakfast dulu pagi ni. Kami akan breakfast dekat Al-Falah. Okay. Mana nasi kak? Aduh, nampak macam ada ni. Ada tu gulai apa kak? Tu gulai apa? Kambing daging. Ya Allah ni. Tu. Daging ni air campur ni daging ni limpah. Apa sini dia? Hati. Kak sini. Lulus kak, lulus. Okey, ada? Minum apa ni? Ini di sarang kambing. Roti sarang kambing. Dia bagi tulang rusuk apa tulang ni siap. Susum ada? Susum tak? Ambil. Okey kan, sekarang kami dah selesai makan. Sekarang ni kami akan bergerak ke Castella. Castella ni tempat makan, di mana makan dalam sungai. So daripada Alostar tadi, perjalanan ke Greek ni kita anggarkan lebih kurang dalam 2.5 jam untuk kita sampai dekat destinasi. Dan insyaAllah kita akan sampai dekat Castella nanti kita anggarkan dalam tengah hari, dalam pukul 12 macam tu. Okey. Sekarang ni kami stop dulu sebab boleh nampak dekat depan tu hujan sangat lebat kat depan tu. So kami berhenti dulu dekat pondok yang ada kat sini untuk kami tengok macam mana, sama ada kami nak redah ataupun kami nak tukar baju hujan dulu. Okey, hujan dah stop dah. So sekarang ni kita continue balik perjalanan kita. Okey. Cik Misbah macam mana? Okey ya? Alright, cantik. Jom, let's go. Basah. Hujan basah sekarang ni. Sekarang semua tengah basah.
Sekarang kita di Pekan Gerik. Okay. Oh, Pekan Gerik. Baju yang basah tadi pun dah kering balik. Oh, memang terbaik. Layan corner best lah jadi. Oh, layan corner. Boleh lah. Sekarang dah pukul 12.30. Sekarang ni kita dah sampai dekat Castella. Kita akan makan tengah hari dulu dekat sini. Dan selepas makan tengah hari, kita akan terus ke Denai Kabus. Sebelum kita masuk ke dalam kafe ni, Castella ni, kita tukar dulu kasut. Sebab lagi kita nak makan berendamkan kaki dalam air sungai. Jadi kita tukar siap-siap kasut dulu. Okay. Macam tak kenal be. Wan. Ya. Aku pakai seluar jeans Wan. Sudah. Padang buka. Dalam kau ni. Aku ingat kau cetek dalam kau. Tapi aku makan dekat atas ni boleh tak? Boleh lah tu. Sama kata jaring tu. Aku pakai seluar jeans. Aduh, seluar ni dah lah skinny. Macam habis senang pakai seluar. Kenapa? Allah. Itu memang itu dah. Habis saya seluar man dengan aku lah. Teruk sangat lah sini ni. Okey. Tak apa. So menu dia menu ikan sungai. Masak lemak ikan baung. Alright, ulam. Macam ulam ni. Tu ikan tenggalan. Ambil lah. Okey. Ikan sungai, ikan sungai. And then ada juga ikan cincau. Okey, jom. Selamat menjamu selera. Okay, alhamdulillah selesai dah kami punya sesi lunch kami dekat Castella Cafe. Makanan so far alhamdulillah okey. Dia punya masak lemak cili api dia sedap. Okey. Okey. Tapi sedap lah bagi aku. Overall sedap. Okay, so kita jumpa dekat Denai Kabus. Okay, jom. Okay guys, sekarang kami dah sampai dekat Denai Kabus. Suasana dekat sini memang betul-betul nice. Berlatar belakangkan gunung ataupun bukit yang ada dekat belakang. Alhamdulillah kita pun dah sampai ke destinasi kita lah di Denai Kabus. Pukul 2.30. Kita sekarang dalam proses untuk check in. Badan pun dah penat. Kita nak rest sekejap. Petang nanti kita akan ada aktiviti-aktiviti lain lah. Sekarang pukul 5 petang. Setelah selesai solat, mandi, and then dapat tidur sebentar. Sekarang ni kami bergerak menuju untuk bermain ATV. Okey, untuk aktiviti petang ni kita akan ATV lah. Sebanyak 5 buah 5 buah ATV dan kita akan mendaki gunung tu. Bukit ni gunung lah.
Hari ni aku jadi penumpang saja sebab aku nak rekod video. Kalau aku bawa, siapa yang nak rekod video, betul tak? So aku duduk belakang, aku yang rekod video untuk kawan-kawan yang lain. Bang, boleh kan macam tak balance lah? Tak nak angkat tayar ni. Oh, belum apa-apa dah sangkut. Teruk betul lah budak-budak ni. Hai. Belum apa-apa dah sangkut. Razi, masuk sini Razi. Okey, perjalanan dengan ATV ni dijangka lebih kurang dalam setengah jam, 30 minit saja. So dia akan bawa kita naik ke bukit tree atas ni. Geng ni memang masalah. Geng ni memang masalah daripada tadi lagi. Pancit pula. Tadi dia punya punca tayar terlekat. Tak terlekat ni pancit. Aduh, sedih betul ya. Okay, let's go. Okey, selesai. Habis ajak naik ni tu. Selesai naik ATV. Jazri macam mana? Oh, agak menarik. Trek dia pun menarik lah. Kita bertengok kawasan-kawasan apa ni, kebun buah-buahan. Ada durian, ada apa semua. Memang terbaik lah. Ada juga Baris nak loncak api. Baris nak loncak api lah, jalan sekali. Sekarang dah dekat pukul 6. Selepas aktiviti ATV, sekarang ni aku nak mandi dekat sungai ni. So agak rugi lah kalau sampai dekat sini kalau kita tak mandi. Gunung ke bukit tu Jom ni? Nampak macam gunung tinggi. Mungkin gunung lah tu. Gunung boleh, bukit pun boleh. Kamu boleh tengok dekat belakang tu, dia ada mini water park. Mini theme park yang kat belakang tu. Kalau siapa yang bawa anak kecil, memang boleh mandi kat belakang tu. So untuk kita yang dewasa ni, kita boleh mandi dekat sungai yang disediakan kat sini. Di kaki dua gunung ini, dari tanahnya mimpi tumbuh dalam dekat alam. Meski awal tunasnya derita, perlahan-perlahan akarnya mencengkam setelah dibasahi azam. Perdunya mula menguat mengapai kabus. Ia permulaan sebuah kisah yang merumbun menjadi sejarah. Dia naik kabut. Pukul 7 malam kita buat persediaan untuk barbecue untuk malam ni. Untuk malam ni kita ada sosis, kita ada jagung, and then tomato, kambing, ada ayam, ada juga menu-menu lain lah macam nasi minyak, ayam masak merah, telur, and then ada sos lah.
Okay geng, Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ni hari yang kedua kami dekat sini. Jalan dalam kawasan Denai Kabus ni. Nak tengok apa lagi tempat yang boleh explore yang ada dekat sini. Petting Zoo. So dia ada arnab. Banyak ekor kan ni. Itu kucing. Itu kucing lah, hang tu burung. Burung macam mana burung? Itu manusia, hang bunyi macam mana? Hei, dia bunyi telefon lah. Okay. Kotak dia. Main gym. Cantik. Bagi sihat-sihat sikit Lagi nak naik motor ni. Lari. Go. Faster. Okay, faster. Okay. Oh, go. Lagi. Okay. Goyang lagi. Lagi goyang. Okay man. Tonggek sikit. Okey, cantik. Ni player ni kalau Kedah tak mampu nak masuk saingan Liga Super sini pun ambil lah pokok ni boleh. Murah pun tak apa. Sehari 20 boleh kan? Sehari 20 ringgit boleh. Demi lencana dia dah. Ada TOI aja lan. Ada TOI. Gaji murah ni. Apa Tan Sri apa Daud? Tan Sri Daud bakar. Ni kalau dengar ni kira hak ni kita boleh ambil player. InsyaAllah. Sekarang ni dah pukul 12 tengah hari dan kami dah check out daripada Denai Kabus, dan daripada sini kami akan terus ke Lubuk Pedati Baling untuk makan tengah hari dekat sana. Minyak selek berhenti tepi jalan beli air Fanta dulu. Cukup sebotol? Tambah lagi Fanta. Okey, 2 botol Fanta. Tayar dia kena tukar. Pasal apa pula dah? Membuang, jangan lep sangat. Tayar dia. Dia tayar yang 500. Dah habaq dah. Oh, separuh lah habis pun. Oh Allah, habis separuh pula dah. Menyempat. Sekarang pukul 1.30 kami dah sampai dekat Lubuk Pedati. Sekarang ni waktu untuk makan tengah hari. So dekat kedai ni suasana dia makan tepi sungai. Hari tu kita makan dalam sungai, sekarang kita makan dekat tepi sungai pula sekarang ni. Okey, jom kita tengok apa menu-menu yang ada. Nampak menarik, orang ramai. So suasana dia best kat sini. Kita tengok. Ikan bakar. Oh, lauk tak banyak sangat. So, ini aku ambil tempe. Telur dengan ni, ada sup. Lauk banyak yang dah habis dah lauk. Okey, Wan. Mantap ah. Mantap. Ada lagi satu tempat yang kami akan pergi, insya-Allah. Kami akan pergi dekat Jeneri, kami akan makan durian, macam durian dekat belah Jeneri. Dengar tadi. Lengoh. Cuaca pun nampak macam nak hujan lah. Macam layan lah. Macam ni dah redup lah. Best lah.
Oh, healing aja Sri. Okey ya. Santai kawan. Allah. Suat satu bang. Suat satu. Kat antri ya, cekui. Mengang apa? Ini. Tahu. Nah ni hijau lah. Dia abang orang kata nak pisah kat sini yang. Dia pun dah. Dia tak nampak jalan. Cok. Tadi bang dia pergi kat weng lah. Oh dah tahu lah dia pergi weng ah. Awal jenis, awal dekat jenis. Sorak. Dia abang kat nama dia. Sorak tepi jalan. Sekarang ni kami dah sampai dekat tempat kami nak makan durian untuk hari ni. Okey. Jualan terus daripada ladang. So dekat ZNS Agro. Memang dia tak kuning, tapi rasa nak. Susu bah, susu. Kuning tak rasa. Buat ni lembut banyak kan? Lain tak? Lain. Lagi tinggi lagi bagus kan? Ais krim. Ni buah pokok makan lah. Betul okey. Amin. Ha. Nampak ni tak okey nah. Tu. Ni Kuala Pening kita tahu nama. Bernama Jalil. Man. Alhamdulillah. Kita sekarang beli durian kampung. And then ni Blackton. Alhamdulillah sedap. Memang semua sedap. Yang kita buka makan semua puas hati. Duri hitam. Blackton. Sekarang dah pukul 7 malam, aku dah sampai dekat rumah aku. Dan untuk perjalanan kali ni, alhamdulillah semuanya okey. InsyaAllah next trip kita akan ke Batu Kurau, trip makan durian. Terima kasih aku ucapkan kepada yang sudi menonton video ni. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Terima kasih geng.